Sekitar tahun 2015 dan 2016, Musang King mula menjadi kegilaan. Permintaan meningkat, harga pun semakin mahal. Ramai melihat durian bukan sekadar buah tetapi peluang perniagaan. Semakin ramai pekebun mula menanam Musang King. Tanah getah ditukarkan kepada durian. Tanah sawit ditukar kepada durian. Malah ada yang membeli tanah semata-mata untuk menanam durian. Durian yang ditanam pekebun 10 tahun lalu telah mengeluarkan lambakan durian yang banyak. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers apabila individu ini mengulas mengenai isu harga durian yang semakin merudum sehingga menyebabkan harga durian premium seperti Musang King jatuh sehingga RM10 per kilogram. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok intraday.my itu, individu ini mendedahkan para pekebun mula menanam pelbagai jenis durian sekitar tahun 2015 yang lalu dan kini kesemua pokok tersebut telah mengeluarkan hasil pada waktu yang sama sehingga menyebabkan pengeluaran lebih banyak daripada permintaan. Kenapa durian sekarang murah? Jawapannya bukan sebab orang dah tak suka makan durian. Jawapannya sebab 10 tahun lepas terlalu ramai orang percaya durian boleh buat mereka kaya. Dan sekarang ni, semua pokok yang ditanam ketika itu mula mengeluarkan hasil. Sekitar tahun 2015 dan 2016, Musang King mula menjadi kegilaan. Permintaan meningkat, harga pun semakin mahal. Ramai melihat durian bukan sekadar buah tetapi peluang perniagaan. Semakin ramai pekebun mula menanam Musang King. Tanah getah ditukarkan kepada durian. Tanah sawit ditukar kepada durian. Malah ada yang membeli tanah semata-mata untuk menanam durian premium. Dalam dunia kewangan, keadaan ini dipanggil FOMO, Fear of Missing Out. Apabila ramai nampak orang lain buat duit, mereka juga mahu masuk. Perkara yang sama pernah berlaku dalam saham. Perkara yang sama pernah berlaku dalam kripto. Dan ketika itu, ia bermula dalam industri durian. Tapi ada satu masalah. Pokok durian mengambil masa bertahun-tahun sebelum berbuah. Jadi ketika semua orang menanam durian pada tahun 2015 dan 2016, kesannya belum kelihatan. Namun selepas sampai 10 tahun berlalu, pokok-pokok itu mula matang. Dan hasilnya mula keluar hampir serentak. Apa yang berlaku selepas tu? Bekalan durian meningkat dengan mendadak. Terlalu banyak durian memasuki pasaran pada masa yang sama. Apabila bekalan lebih besar daripada permintaan, harga mula jatuh. Dan itulah yang sedang berlaku pada tahun 2026. Apa yang berlaku kepada durian hari ini sebenarnya adalah satu pelajaran tentang pasaran. Apabila sesuatu industri nampak terlalu menguntungkan, semakin ramai orang akan masuk. Dan apabila terlalu ramai orang masuk, keuntungan luar biasa itu akhirnya akan hilang. Kerana dalam apa jua pelaburan, sama ada saham, kripto, hartanah ataupun durian, bila semua orang mula percaya ia adalah cara paling mudah untuk menjadi kaya, biasanya peluang itu sudah hampir berakhir. Ingat tu. Kalau anda suka kandungan tentang ekonomi, pasaran kewangan dan kisah di sebalik pergerakan harga seperti ini, jangan lupa ikuti intraday.my. Kerana kadang-kala pelajaran paling berharga tentang pasaran bukan datangnya daripada carta saham, tetapi daripada sebiji durian.